adalah gambaran yang kami temui sewaktu mendapatkan maklumat tentang kita semula. Ini pula cerita kami menjadikan Kitar Semula sebagai penggerak program-program kesukarelawanan di MVM. Kami namakan program kami Green or Go Bin. Okey. Green or Go Bin ni program apa? Green or Go Bin ni program recycle sebenarnya. Okey. Kenapa datang nama Green or Go Bin tu kan? Okey. Green or Go Bin ni kita cuba nak cari satu branding lah yang kita rasa macam tak terlalu formal dan agak a little bit catchy. So kita decide green, hijau. O atau Go Bin. Ataupun dalam masa mudahnya nak recycle ke ataupun nak buang tu sampah. So kita fikir Green or Go Bin lah. So kita decide kita go on Green or Go Bin macam tu. Itulah sebab kenapa kita pilih nama Green or Go Bin lah. So pada mulanya Green or Go Bin ni orang tak faham yelah apa benda Green or Go Bin ni kan. Tapi by program dah 13 kali kita buat ni, alhamdulillah brand ni tu dah melekat dah dekat orang awam. Jadi orang awam dah faham Green or Go Bin ni dah sinonim dengan MVM. So bila orang kata Green or Go Bin, MVM, recycle baju. So kan dah melekat tu. So itulah sikit sebanyak Green or Go Bin. Boleh, saya tak koyak seluar lagi. Saya tak koyak seluar lagi. Okey, kalau kita fikir sejarah macam mana terciptanya program cycle ni kan, semuanya berbalik kepada pasca pemulihan banjir tahun 2021, bulan Disember 2021. Masa tu banjir dekat Sungai Lui, Hulangat. Ketika tu kan Sungai Lui, Hulangat dilanda dengan bah banjir yang sangat dahsyat. So, habis semua PPS, Pusat Pemindahan Sementara dekat Hulangat tu, penuh dengan baju sahaja tau. So, kita decide, kita datang, kita cakap, macam mana nak clearkan dewan ni? Baju-baju ni nak pergi mana? And then kita dapat contact number daripada satu kilang ni, nama dia Lifeline Clothing. Okey, boleh hantar dekat mereka. So kita provide logistik dan kita hantar ke kilang. And then LLC kata decide dekat kita bahawa why not you guys can make income from this kan. So kita kata dalam masa sama kita boleh clearkan environment, dalam masa yang sama juga kita boleh dapat income daripada membersihkan pakaian. So it's all started on 2031 December. So first event kita pada Oktober 2022. Tu first event kita dekat Masjid Kota Damansara. First event kita pun dah jadi kutip 40 tan, masya-Allah, sangat banyak. So tu sedikit sejarah dia lah berkenaan dengan bila kita start program cycle ni. Macam tu. Kerjasama kami bersama Lifeline Clothing melalui program GOG sebenarnya telah memudahkan orang ramai yang ingin mengitar semula barangan dalam kuantiti yang besar. Di LLC, mereka mempunyai infrastruktur yang tersusun bagi menguruskan proses kita semula fabrik yang banyak. Kami sendiri telah berkesempatan melihat cara kerja mereka sewaktu lawatan ke kilang. So kalau orang tanya soalan mana datangnya idea nak buat projek cycle baju ni? So idea ni datang ketika yang tiga situasi. Yang pertamanya bila kita lihat apakah cara lain untuk kita menjana dana untuk menggerakkan program-program yang berada di bawah MVM. Itu pertama. Yang keduanya bila kita lihat adanya baju-baju yang banyak yang tak ada orang punggah ketika banjir. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bila kita lihat apa lagi aktiviti sukarelawan yang boleh kita provide selain daripada Ramadan, berbulambuk. So kita nampak projek recycle ni dia boleh cater tiga benda ni tau. Dia boleh cater environment, dia boleh cater fundraising, dia boleh cater untuk aktiviti sukarelawan. So kalau korang lihat sepanjang 13 program kita buat ni, alhamdulillah lah kita pegang tiga pemegang taruh ni. Environment, rakyat dana dan juga volunteer. Dan volunteer pun kita dapat alhamdulillah paling muda form 2, paling tua 60 tahun pun ada. Dan salah satu program yang kita buat tu pun kita memang memerlukan volunteer ramai, 150 orang tu minimum lah. Dari segi fundraising pula
Baju-baju ni kita berjaya kumpul at least minimum satu hari 50 tan. So 50 tan kalau convert dapat 5,000 minus all the expenses on that day, untung mungkin dapat dalam 3,000, 2,000. Still it's a lot. Kita berjaya meraih dana kat situ. Dan kedua, of course, bila kita buat program cycle, kita dah menghalang program-program, kita dah menghalang baju-baju ni daripada pergi ke kawasan landfill dan dia akan pergi ke kawasan kilang untuk cycle. So idea tu cater untuk 3 perkara ni, dan dia datangnya bila kita nampak back to the tahun 2021 lah. So dekat situlah idea tu datang. Sejak dilancarkan pada tahun 2022 di Masjid Kota Damansara sehingga berjaya dilaksanakan lebih daripada 10 siri, kini GOG masih terus kekal dengan keunikannya dan sering ditunggu-tunggu. Melalui GOG, orang ramai bukan sekadar hadir menghantar barangan terpakai mereka. Secara tidak sedar, mereka sebenarnya sedang membantu menjaga alam sekitar, mengelakkan pencemaran dan mengurangkan pemanasan global. Ni tenun batik Terengganu Aku ingat plastik tu je. Program Kita Semula MVM menjadi tarikan orang awam kerana MVM adalah yang pertama menggunakan konsep drive-thru. Konsep ini kami cipta bagi memudahkan mereka. Setiap barangan terpakai yang dikumpulkan telah membuka ruang kepada lebih banyak kebaikan. Daripada satu aktiviti kitar semula, pelbagai program kesukarelawanan serta kemanusiaan telah kami gerakkan bukan sahaja di dalam negara, malah hingga keluar negara. Kami tidak menyangka program yang dimulakan secara kecil-kecilan mampu menjadi program yang diterima baik oleh komuniti sekarang. Sokongan yang kami terima daripada sukarelawan, orang ramai serta rakan kerjasama yang semakin bertambah sentiasa menjadikan kami bersemangat untuk meneruskannya. Harapan terbesar kami, semoga suatu hari nanti kami mampu mewujudkan pusat pengumpulan sendiri yang boleh dijadikan pusat aktiviti sukarelawan serta aktiviti komuniti.